dia ada satu jalan nak ke kubur lah. Kubur. Nama jalan tu Jalan 1000 Tahun tak silap. Kau lalu atas pukul 8, dia memang gelap dia. Kalau dekat bandar macam dah pukul 12 malam, 1 pagi. Sebab kampung kan. Wah, betul. Memang tak nampak. Bulan pun sama-sama je kat situ punya cahaya kan. So kalau siapa lalu situ malam, memang dulu lah, sekarang macam dah jarang dengar. Tapi dulu banyak kali dengar. Siapa lalu je Jalan 1000 Tahun tu, lagi dekat area yang nak ke tanah perkuburan tu kan, dia punya, kalau naik motor, sebab orang kampung punya naik motor kan, motor dia akan stop mati. Kadang-kadang diorang macam dah biasa lah. Macam akan mati. Lepas tu start balik, start jalan. Kena ganggu tu dah biasa lah kat situ. Dia tak adalah kena ganggu yang nampak-nampak tu, tak adalah dengar sangat. Tapi motor mati tu biasa dengar. Apa hal pula ni? Kat sini pula kau nak mati. Apa hal pula ni? Terkejut saya bang. Ingatkan hantu tadi gelap macam ni. Hantu? Mana ada hantu? Sabar. Barulah nampak seram. Motornya kenapa? Tak tahu abang. Tiba-tiba mati tadi. Minyak kau dah tengok ke? Itulah belum lagi. Tak apa. Kita tolak ke depan sikit. Kat sini gelap. Bahaya. Abang tolong tolak Kau ajak api. Okey, kita tolak depan sikit. Okey bang, sini okey ke bang? Tegangan ni. Terima kasih bang. Bang. Wah, kesadung pula. Mana budak tadi? Si buku